bahawa Trump memang memikirkan bahawa kesilapan menyerang Iran. Tapi dia nak buat balik apa? Apa yang dia nak buat? Apa yang Trump nak buat balik adalah untuk counter. Tapi Iran telah berada dalam keadaan ini masa untuk mereka menang. Jadi Iran tak akan mengalah. Iran tak akan mengalah, menjadikan Trump terpaksa menjerit pada Netanyahu mengirim laporan telefon mengikut laporan Axios dengan mengeluarkan kenyataan Netanyahu ni gila. Dengan mengatakan, aku telah menyelamatkan kau daripada dipenjarakan. Aku telah menyelamatkan kau daripada dijatuhkan. Berarti dengan keadaan yang ada, kita boleh nampak bahawa seorang presiden yang dulunya berkuasa dan suka hati melaksanakan perang, hari ini berada dalam keadaan dia sendiri merasakan bahawa partinya akan kalah dalam pilihan raya pada bulan 11. Iaitu kira-kira 6 bulan daripada sekarang. Sekiranya dia tak boleh menyelesaikan isu ekonomi ini dengan cepat. Nah, kenapa dia perlukan cepat sekarang? Kerana nak memulihkannya memerlukan 6 bulan. Berarti dia tak boleh selesaikan benda ni pada bulan Jun. Dia tak boleh selesai pada bulan Julai. Kalau bulan Jun dan bulan Julai, kemudiannya kesan ekonomi tak pulih. Rakyat Amerika akan masuk pilihan raya pada bulan 11 bagi pemilihan Kongres. Republikan akan kalah. Kerana rakyat akan menyalah dan memarahi Trump dengan tidak menyokong calon-calon yang bertanding di Kongres di bawah parti yang sama dengan Trump, iaitu Republikan.